Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yang dihormati, yang berusaha Dr. Musi dan semua yang menonton rakaman video untuk pembentangan slide kali ini. Hari ini, kumpulan ini akan membincangkan pengaruh teknologi dalam pembelajaran, khususnya penggunaan AI dan aplikasi digital di kalangan pelajar sekolah menengah, yang mana ia juga merupakan salah satu kajian mini untuk kumpulan ini. Sebelum saya meneruskan penerangan atau pembentangan untuk slide pendahuluan atau pengenalan, saya akan perkenalkan ahli-ahli kumpulan ini yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Wan Nur Afhani, ketua kumpulan ini, diikuti saya, Muhammad Huzari Mansur, Muhammad Nazirul, Muhammad Adi dan Muhammad Al-Amin. Dan saya akan terus pembentangan dalam pengenalan. AI. Biasa dengar perkataan itu, bukan ahli Irfan, tapi AI. AI ni makin lama makin berkembang, makin lama makin mendapat perhatian dan makin lama menjadi tumpuan. Yang mana selepas PKP, AI menjadi tumpuan untuk pengguna-pengguna di seluruh dunia. Apa itu AI? AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, yang mana dalam bidang komputer ia bertujuan untuk membuat sistem komputer mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Hal ini termasuklah pembelajaran, penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Integrasi teknologi seperti AI ini telah mengubah landscape pendidikan pada abad ke-21. Dalam alat sekarang, macam-macam yang kita boleh tengok penggunaan AI. Dengan ada alat seperti Google Classroom dan kuis, pembelajaran menjadi lebih efektif dan mudah diakses. AI juga membolehkan pembelajaran berpersonal di mana kandungan disesuaikan mengikut keperluan setiap orang, terutama setiap pelajar. Contohnya, algoritma AI menganalisis prestasi pelajar untuk mengenal pasti jurang pembelajaran dan memberi maklum balas dengan kadar yang segera. Di Malaysia, tak terlepas dari penggunaan AI, teknologi ini telah membenarkan dan membawa perubahan besar dalam pendidikan menengah, meningkatkan motivasi dan pencapaian pelajar melalui pendekatan adaptif. Pelajar bukan saja lebih terlibat tetapi juga lebih bersedia menghadapi dunia digital masa hadapan. Tambah pula, kita tak tahu bila-bila masa kita akan ada pendidikan di rumah seperti yang pernah berlaku ketika COVID-19. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Al-Amin. Saya akan terangkan tentang penyataan masalah penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI dalam pendidikan kini semakin meluas, termasuklah di peringkat sekolah menengah. AI bukan sahaja membantu memperdirikan pembelajaran dan otomasi tugasan, malah peranan dalam mengenal pasti jurang pemahaman pelajar dan meningkatkan pembelajaran. Antara aplikasi AI yang digunakan dalam sistem penilaian automatik ialah mengencangkan emosi pelajar serta pembelajaran berasaskan simulasi. Kajian menunjukkan AI boleh meningkatkan pelibatan dan prestasi pelajar. Namun begitu, masih terdapat cabaran seperti ketidaksediaan pelajar yang berbeza, kesukaran dalam pembelajaran digital dan hasil pembelajaran yang tidak konsisten. Justru, kajian ini dijalankan untuk memahami bagaimana pelajar sekolah menengah memprestasikan dan berinteraksi dengan AI. Objektif kajian ini memberi tumpuan kepada bagaimana pelajar sekolah menengah berinteraksi dan memberikan respon terhadap penggunaan teknologi pendidikan, terutamanya kecerdasan buatan ataupun AI. Dengan semakin meluasnya penggunaan platform seperti ChatGPT, Google Classroom dan Duolingo, kajian ini melihat sama ada teknologi ini benar-benar membantu pelajar atau menimbulkan cabaran baru dalam proses pembelajaran. Secara khusus, objektif kajian ini adalah seperti berikut: mengkaji prestasi pelajar sekolah menengah terhadap penggunaan AI
dan aplikasi pembelajaran digital dalam pembelajaran mereka. Kedua ialah menghuraikan bentuk interaksi pelajar dengan AI dan aplikasi digital dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menilai tahap pelibatan pelajar ketika menggunakan teknologi ini. Yang keempat, mengenal pasti manfaat yang dirasai oleh pelajar melalui penggunaan AI. Yang kelima, mengenal pasti cabaran yang mereka hadapi termasuk isu teknikal, kurang bimbingan guru dan gangguan media sosial. Objektif ini penting untuk membantu pelajar dan membuat dasar merangka pendekatan yang lebih yang akhir sekali ialah sorotan literature. Dalam sorotan literature ini, kami telah melihat bahawa AI memainkan peranan yang penting dalam dunia pendidikan. Kajian oleh LinkedIn menunjukkan AI mampu memperibadikan pembelajaran melalui sistem pita, manakala aplikasi digital seperti Duolingo dan Quizlet pula meningkatkan pelibatan pelajar. Antara manfaat AI yang terkenal pasti termasuk dalam peringkat pencapaian akademik, pengurangan beban guru melalui automasi, dan peningkatan pelibatan pelajar melalui pendekatan game. Sistem pembelajaran adaptif pula membolehkan kandungan disesuaikan mengikut tahap individu pelajar. Dari aspek pentadbiran, AI membantu dalam menilai automatik dan pengurusan data pelajar dengan lebih cekap. Teknologi inovasi seperti realiti maya dan chatbot seperti ChatGPT turut memperkasakan pengalaman pembelajaran. Selain itu, AI menyokong pendidikan 4.0 dan pembangunan kompetensi digital, terutamanya dalam bidang STEM. Walaupun begitu, terdapat cabaran seperti isu etika, privasi data, kekurangan latihan guru serta jurang akses teknologi. Halangan ini perlu ditangani bagi memastikan potensi AI. Jutaan terima kasih kepada ahli kumpulan yang telah membentang dengan penuh semangat. Okey, kita akan melihat konsep kejelasan kuatan AI. Mari kita fahami apa itu AI dalam konteks pendidikan. Seperti yang saya telah sebut tadi dalam pendahuluan, apa itu AI. AI merujuk kepada sistem komputer yang boleh berfikir dan belajar seperti manusia. Dalam pendidikan, AI digunakan dalam sistem tutor pintar, penilaian automatik dan platform seperti Duolingo dan juga Khan Academy. Aplikasi pembelajaran digital ini memanfaatkan AI untuk mencipta pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan personal. Contohnya, pelajar boleh belajar mengikut kadar masa sendiri dalam keadaan situasi macam mana dengan bantuan AI yang menyesuaikan kandungan berdasarkan keperluan mereka. Yang mana, seulang lagi, menyesuaikan kandungan berdasar keperluan mereka. Yang mana kita boleh lihat ia fleksibel, senang, tak kisah di mana kita berada. Teknologi hari ini bukan sekadar alat, tetapi ia juga adalah rakan pembelajaran yang membantu guru dan pelajar mencapai hasil yang lebih baik. Dengan adanya AI, pendidikan menjadi lebih inklusif, efektif dan bersedia untuk masa hadapan. Boleh dikatakan AI berada di mana-mana saja. Kita lihatlah sekarang penggunaan AI dalam ChatGPT dan juga sebagainya. Namun begitu, kita tidak boleh kata teknologi akan mengganti guru. Tetapi teknologi adalah sebenarnya untuk membantu pembelajaran lebih yang efektif. Okey, saya serahkan pembentang yang seterusnya kepada ahli kumpulan yang lain. Dipersilakan. Untuk metodologi kajian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk tinjauan deskriptif. Data yang dikumpul menggunakan soal selidik Google Form yang diedarkan secara dalam talian. So, sampel kajian ini terdiri daripada pelajar sekolah menengah yang dipilih menggunakan kaedah persampulan mudah ataupun convenient sampling, iaitu berdasarkan pelajar yang mudah dicapai melalui rangkaian dan kenalan yang sedia ada.
Jadi hasil dari pencarian ini kami telah mendapat seramai 57 orang responden. Jadi soal sendiri ini mengandungi soalan berstruktur yang menilai demografi, tahap pendedahan, persepsi dan cabaran penggunaan AI serta aplikasi pembelajaran digital. Jadi data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti mean, median, mood, frekuensi dan peratusan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dapatan kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazirul Hazim bin Asmini dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan demografi kajian ini. Berdasarkan jadual yang saya telah lampirkan di situ, tiada data yang hilang. 57 responden telah mengisi soalan-soalan selidik dengan jayanya. Oleh itu, 57 orang responden itu merupakan pelajar sekolah menengah. Dan seterusnya kita lihat pada umur responden pula. Berdasarkan data, mean bagi umur responden ialah 16.19 tahun. Median dan mood mereka pula 17 tahun. Ini bermakna majoriti dalam lingkungan umur pelajar sekolah menengah atas. Dan kumpulan umur ini sesuai dengan objektif kajian kami. Untuk bahagian ini, saya ingin terangkan tentang tahap pendedahan pelajar terhadap teknologi pembelajaran. Jadi soal selidik yang digunakan dalam kajian ini menggunakan skala jawapan. 1 bermaksud sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju dan 4 sangat setuju. Jadi berdasarkan dapatan, majoriti pelajar menunjukkan tahap pendedahan yang tinggi terhadap teknologi pembelajaran. Sebanyak 61.4% pelajar setuju dan 15.8% sangat setuju bahawa mereka kerap menggunakan aplikasi digital seperti Google Classroom, Quizzes dan Kahoot. Dari segi kalangan guru, 45.6% setuju dan 26.3% sangat setuju bahawa guru mereka menggalakkan penggunaan teknologi dalam kelas. Penggunaan AI seperti ChatGPT juga semakin meluas dengan 43.9% pelajar setuju dan 40.4% sangat setuju. Mereka menggunakannya untuk membantu kerja rumah. Untuk pendedahan terhadap AI pula, 57.9% setuju dan 14% sangat setuju bahawa mereka telah diberi pendedahan walaupun terdapat satu responden yang tidak menjawab soalan ini. Dari aspek kemudahan, hampir separuh pelajar setuju sekolah menyediakan kemudahan teknologi yang mencukupi dan 19.3% sangat setuju. Jadi secara keseluruhannya, tahap pendedahan pelajar terhadap teknologi pembelajaran dan AI adalah tinggi, namun masih terdapat ruang untuk penambahbaikan dari segi kemudahan dan latihan agar semua pelajar dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih optimum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adi bin Mizan dan akan menjamu pembentangan ini dengan dapatan kajian kami berkaitan persepsi pelajar sekolah menengah terhadap penggunaan AI dan aplikasi digital dalam pembelajaran. Secara keseluruhannya, data menunjukkan bahawa pelajar mempunyai persepsi yang sederhana hingga positif. Ini ditunjukkan melalui nilai mean antara 3.05 hingga 3.25 dan median serta mode yang konsisten pada skor 3 iaitu setuju. Antara dapatan utama, 87.7% pelajar bersetuju dan sangat bersetuju bahawa penggunaan AI dan aplikasi digital memberi impak positif terhadap pembelajaran mereka. Malah, mereka juga menyatakan bahawa aplikasi ini menjadikan sesi pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Dari segi maklum balas pula, lebih 90% pelajar merasakan AI membantu mereka memahami sesuatu topik dengan lebih mudah dan baik kerana ia memberi maklum balas yang segera. Ini menunjukkan AI berperanan sebagai alat sokongan pembelajaran yang berkesan. Dari segi aspek pendedahan pula, lebih 80% pelajar melaporkan bahawa mereka menerima pendedahan yang mencukupi terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran. Akhir sekali, walaupun AI semakin digunakan, pelajar masih berpendapat bahawa peranan guru tidak boleh digantikan. Hampir 80% pelajar melihat AI sebagai alat yang melengkapkan pengajaran guru tersebut, bukan sebagai pengganti. Dan dekat sini kesimpulannya, persepsi pelajar terhadap AI adalah positif dan menyokong penggunaannya, namun masih menekankan kepentingan interaksi manusia dalam pendidikan itu sendiri.
Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita lihat pula kepada cabaran penggunaan teknologi dalam pembelajaran, di mana berdasarkan data yang kami dapati, majoriti pelajar tidak mengalami masalah yang serius seperti contoh DC1, iaitu masalah sambungan internet. Hanya 36.8% pelajar yang bersetuju mereka menghadapi masalah tersebut, manakala majoriti pelajar iaitu 63.2% tidak menghadapi masalah sambungan internet. Seterusnya, kita lihat pula kepada C2, kefahaman teknologi. Berdasarkan data, hanya 33.4% pelajar sahaja yang bersetuju mereka menghadapi masalah untuk memahami teknologi, di mana lebih daripada separuh pelajar tidak bersetuju yang mereka tidak memahami kefahaman teknologi. Di C3 pula, bimbingan AI. 66.6% pelajar tidak bersetuju bahawa mereka tidak mendapat bimbingan untuk memahami AI. Jadi, sekolah telah menyediakan bimbingan yang mencukupi untuk belajar tentang AI. C4 pula, akses peranti di sekolah, di mana 79% pelajar tidak bersetuju yang mereka tiada akses. Ini menunjukkan bahawa sekolah telah menyediakan peranti yang mencukupi dan mereka telah benarkan atau memberi akses kepada peranti-peranti yang disediakan. Di C5 pula, apabila kita bertanyakan sama ada mereka lebih menyukai kaedah tradisional untuk belajar ataupun kaedah baru yang menggunakan teknologi, 57.9% pelajar tidak bersetuju. Ini bermakna 57.9% pelajar ini lebih selesa untuk belajar menggunakan teknologi, manakala 42.1% pelajar masih suka kaedah tradisional. Jadi kesimpulannya, majoriti pelajar tidak alami cabaran serius, namun segolongan pelajar masih perlukan perhatian. Sokongan berterusan diperlukan untuk pastikan akses teknologi inklusif dan berkesan. Untuk bahagian perbincangan pula, kajian ini mendapati bahawa pelajar sekolah menengah secara umumnya mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi pendidikan, khususnya AI dan aplikasi digital. Sebagai contoh, lebih 77% pelajar bersetuju atau sangat bersetuju bahawa aplikasi seperti Google Classroom, Quizzes dan Kahoot membantu mereka dalam pembelajaran. Selain itu, lebih 84% pelajar mengakui menggunakan AI seperti ChatGPT untuk menyiapkan ataupun membantu menyiapkan tugasan mereka, dan ini menunjukkan bahawa AI semakin diterima dalam kalangan pelajar. Dari segi persepsi, skor min antara 3.05 hingga 3.25 menunjukkan bahawa AI dilihat sebagai alat yang membantu pemahaman, memberi maklum balas dengan segera dan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Ini seiring dengan dapatan kajian terlebih dahulu seperti oleh Suraya Hashim dan Juzo. Namun, kajian juga mengesan beberapa cabaran walaupun tidak dianggap serius oleh majoriti. Antara cabaran utama ialah masalah sambungan internet serta kekurangan bimbingan teknologi dalam kalangan sebilangan kecil pelajar itu. Tambahan pula, ada juga pelajar yang lebih selesa dan dengan pembelajaran tradisional. Jadi, pendekatan berperingkat diperlukan bagi pelajar. Dari sudut peranan guru pula, majoriti pelajar tidak melihat AI sebagai pengganti guru, tetapi lebih kepada alat pelengkap pembelajaran. Ini penting untuk mengekalkan unsur nilai, emosi dan etika dalam pendidikan itu sendiri. Akhir sekali, isu etika dan privasi seperti keselamatan data dan ketergantungan kelebihan terhadap AI perlu diberi perhatian melalui dasar dan garis panduan yang jelas daripada pihak guru. Kesimpulannya, kejayaan integrasi teknologi dalam pendidikan bergantung kepada akses saksama, sokongan guru, latihan berterusan dan pendekatan inklusif agar tiada pelajar yang tercecir dalam arus digital ini. Terima kasih.
Untuk rumusan kajian ini, saya ingin tekankan bahawa dapatan menunjukkan pelajar sekolah menengah di Malaysia secara umumnya mempunyai pendedahan dan persepsi yang positif terhadap penggunaan teknologi pendidikan, terutamanya dalam kecerdasan buatan iaitu AI dan aplikasi pembelajaran digital seperti Google Classroom, Quizzes dan ChatGPT. Dan pelajar juga mengakui bahawa penggunaan teknologi ini meningkatkan pemahaman, memberi maklum balas dengan cepat dan menjadikan sesi pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Namun begitu, kajian juga mengenal pasti beberapa cabaran utama, terutamanya berkaitan sambungan internet, bimbingan dalam penggunaan AI serta kecenderungan segelintir pelajar yang masih lebih selesa dengan pembelajaran secara tradisional. Selain itu, isu berkaitan etika dan privasi data turut menjadi perhatian dan ini sangat penting untuk memastikan teknologi digunakan secara bertanggungjawab dan selamat. Walau bagaimanapun, AI berfungsi sebagai alat bantu yang efektif. Peranan guru tetap tidak boleh digantikan, terutamanya dalam aspek nilai, emosi dan bimbingan secara bersemuka. Akhir sekali daripada grup kami, kajian ini mencadangkan supaya pelaksanaan teknologi pendidikan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan dan sektor swasta bagi memastikan setiap pelajar mendapatkan akses latihan dan sokongan yang sewajarnya. Itu sahaja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.